Pernah tak terfikir nak pergi umrah dengan sendiri ataupun bersama dengan bimbingan? Jom saya share perbezaannya. Jangan scroll dulu. Yang pertama, teratur dan senang. Apabila bersama bimbingan, semua sudah ready. Dari segi jadual, tempat, lokasi. Apabila semua dah ready, kita pun dah boleh terus fokus buat ibadah. Tapi kalau pergi dengan sendiri, kadang-kadang penat, keliru, nak tentukan arah pun risau. Yang kedua, keselamatan dan panduan. Yang ikut bimbingan, ada ustaz ataupun guide yang akan teman kita sepanjang perjalanan. Kalau sesat ataupun tertinggal bas, akan ada guide ataupun ustaz yang akan bagi tahu untuk tunggu kat mana. Ada landmark yang tersendiri. Kalau pergi dengan sendiri, nak cepat je kojonyo. Nanti kita pun boleh tersesat. Yang ketiga, mood dan ibadah. Pergi sendiri kadang-kadang stres, penat, mood kacau dalam ibadah. Tapi kalau pergi dengan bimbingan, hati pun lebih tenang. Dapat fokus ibadah, rasa pun lebih aman. Kalau nak pergi umrah dengan mudah dan enjoy, pergilah bersama package yang ada bimbingan Mutarikh. Share kalau setuju.